Okey korang, siapa yang dekat sini ada masalah hiking stick tercabut macam ni tapi tak reti nak pasang lagi? Okey, jom Wani nak tunjuk cara pemasangan untuk kita orang punya adjustable hiking stick. Okey, siapa yang kat sini ada masalah tercabut macam ni tak reti nak pasang? Jangan risau, jom Wani tunjuk cara pemasangan. Okey, first yang pertama, korang nampak tak yang benda putih ni, korang scroll ke bawah macam ni. Korang kena longgarkan sehingga dia naik atas macam ni. Kalau korang bagi dia longgar ke bawah, dia tak boleh nak pasang. So kalau korang bagi longgar dia ke bawah, dia memang ketat lah, dia tak boleh masuk. So kalau cara dia, korang scroll je ke atas macam ni sehingga longgar macam ni, and then baru korang masukkan dia. Masukkan dia saja dan korang closekan semula. So yang ni kalau siapa yang ada masalah yang korang punya hiking stick tercabut. Dan jangan risau, untuk hiking stick kita juga, dia boleh panjang sehingga 135 cm tau. Dan dia material dia jenis aluminium dan dia boleh tinggi sehingga 135 cm tau. Adjust ikut ketinggian hampa lah. So untuk hiking stick ni kita ni, so kalau korang nak pergi hiking ke, korang nak jogging ke kan, korang nak bukit, korang boleh pakai dengan kita orang punya hiking stick tau. So kalau korang berminat untuk kita orang punya hiking stick, boleh terus klik sekarang dekat beg kuning dan jangan lupa korang boleh tekan button follow tau.